Pada akhir tahun 80-an, sarjana tempatan telah menghasilkan teori tempatan atas kesedaran akan kelemahan, kekurangan dan ketidaksesuaian teori barat dalam mengkaji karya-karya sastra tempatan. Hal ini kerana banyak teori-teori barat tidak sesuai untuk digarapkan dengan karya tempatan dan tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup bagi masyarakat Melayu itu sendiri. Sehubungan itu, para sarjana tempatan telah menghasilkan teori tempatan yang sesuai digunakan dalam sastra tempatan. Antara teori yang dihasilkan oleh sarjana tempatan ialah teori politika sastra Melayu yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, teori teks idealisme oleh Mana Sikana, teori takmilah, teori persuratan baru oleh Muhammad Afeni Hassan, teori konseptual kata kunci oleh Muhammad Mokhtar Hassan dan teori perkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Teori dalam konteks kesusastraan merupakan gugusan epistemologi yang bersifat empiris, saintifik dan objektif dibahagikan kepada teori sastra, teori kritikan sastra dan teori penulisan. Teori sastra ialah satu dunia yang terdekat dengan pertumbuhan dan perkembangan budaya sastra yang dianggap induk dan pengarah kepada dinamika, estetika dan poetika. Teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang menjelaskan sesuatu subjek. Terdapat tiga sifat umum teori iaitu mengandungi sengkumpulan saranan, penjelasan tentang subjek dan objek, dan deskripsi secara sistematis akan fenomena dan perubahannya. Hashim Awang telah membina teori pengkaedahan Melayu berdasarkan kehidupan dan kebudayaan Melayu. Masyarakat Melayu mempunyai daya cipta dan kreatif. Ini terbukti daripada kreativiti mereka dalam bidang seperti kraftangan dan pemikiran. Bagi bidang kraftangan, banyak hasil kerja tangan yang mempunyai nilai seni yang halus seperti pertukangan perak, tembaga dan tembikar. Dan pekerjaan-pekerjaan membatik, menenun, menyulam dan menganyam. Tetapi seni tidak hanya terlaksana melalui bentuk-bentuk artifak yang sedemikian rupa, malah juga tersalur menerusi pemikiran yang terungkap dalam karya-karya sastra. Masyarakat Melayu menjadikan alam sebagai sumber dan ilham mereka dalam melahirkan karya-karyanya. Menurut Prof. Hashim Awang semasa wacana teori perkaedahan Melayu dan Islam pada 20 September 1997 menegaskan bahawa kita sewajarnya membentuk atau membina satu pengkaedaan sastra yang berlandaskan alam dan masyarakat kita yang melambangkan jati diri bangsa Melayu sebagai wadah dan warisan budaya bangsa. Kedua-dua unsur ini saling berkaitan, malah unsur tersebut mempengaruhi sebahagian besar dunia kesusastraan Melayu. Melalui penulisan dalam pelbagai genre, orang Melayu menggambarkan budaya fikiran dan akal budi mereka untuk disampaikan di kalangan khalayak. Objek-objek alam inilah dijadikan sumber penulisan mereka. Oleh itu, teori pengkaedahan Melayu yang dihasilkan oleh Prof. Hashim Awang dikemukakan dengan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Melayu yang melahirkan karya sastranya sendiri. Hashim Awang membahagikan teori pengkaedahan Melayu kepada dua iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Kedua-duanya tidak dapat dianggap sebagai pengkaedahan yang sama sekali berlainan atau berpisah. Ini kerana kedua-duanya itu sesungguhnya saling berkaitan atau berhubungan antara satu dengan lainnya. 2.0 Objektif kajian. 2.1 Menerangkan asal-usul teori pengkaedahan Melayu. 2.2 Menjelaskan pendekatan kaedah yang terkandung di dalam teori pengkaedahan Melayu. 2.3 Menghuraikan kekuatan dan kelemahan penggunaan teori pengkaedahan Melayu dalam kritikan sastra. 3.0 Bahagian soalan kajian. 3.1 Bagaimanakah asal-usul kemunculan teori pengkaedahan Melayu dalam bidang kajian kesusastraan Melayu? 3.2 Apakah pendekatan kaedah yang terkandung dalam teori pengkaedahan Melayu serta fungsinya dalam analisis karya sastra Melayu? 3.3 Apakah kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam pengkaedahan Melayu di dalam kritikan Baiklah, untuk 4.0 iaitu metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin.
Metodologi juga merujuk kepada ilmu tentang kaedah atau disiplin yang digunakan semasa menjalankan sesuatu kajian bagi mencapai tujuan tertentu. Antara pelbagai kaedah yang digunakan oleh para pengkaji dalam menjalankan kajian ini ialah kaedah perpustakaan, di mana para pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan ini sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan maklumat dan memahami secara mendalam konsep serta perkembangan teori pengkaedahan Melayu. Kaedah ini melibatkan proses merujuk dan meneliti pelbagai bahan ilmiah yang diperoleh daripada perpustakaan fizikal dan sumber digital yang berautoriti. Para pengkaji mendapatkan rujukan daripada Perpustakaan Tunku Bainoin di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak yang telah menyediakan pelbagai koleksi bahan berkaitan kesusasteraan Melayu, antaranya seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penyelidikan, kertas seminar dan tesis. Selain itu, para pengkaji juga menggunakan kaedah sharing internet di mana pelbagai sumber tambahan diperoleh untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan teori pengkaedahan Melayu. Melalui penggunaan sambungan internet, pengkaji melayari laman sesawang ilmiah, jurnal dalam talian, artikel akademik dan sumber digital yang sahih bagi memperoleh penjelasan, huraian serta konsep dan pandangan sarjana berkaitan teori pengkaedahan Melayu. Akhir sekali, para pengkaji juga menggunakan kaedah merujuk buku, iaitu di mana